awak kena baca elok-elok. Dia minta objek. Kalau dia minta objek bermaksud dia tanya X. Okay, kalau image-nya bermaksud dia tanya fx. Image tu maksudnya fx. Objek tu ialah x. So dekat sini dia kata fx sama dengan 1/3. Cikgu tak nampak dia punya GM awak tu. So kalau chatting saya memang tak nampak. So kalau ni awak panggil saja. Kalau tak dengar ke apa, bagi tahu. Terputus ke, bagi tahu. Okey, seterusnya fx sama dengan 1/3. Dekat sini dia dah bagi dah fx dekat awak. Ganti masuk saja. So kita nak objek. Objek tu apa? Objek tu adalah nilai x. So darab silang lah. Macam mana dapat 9? 3 darab 3. Dapat 9 dekat situ. Okey, selesaikan 4x 10. So x sama dengan 5/2. Boleh dekat situ 2 markah. Yang penting awak tahu objek tu apa. Dia kata cari objek. Objek tu ialah x. Image-nya tu merujuk kepada fx. So dia nak objek. Objek tu ialah x. So kat sini awak kena take note lah. Awak highlight yang saya tulis ni. Awak highlight. Maksudnya ilmu tu awak kena ada. Awak tak boleh buat sebab awak tak tahu. Image tu apa. Objek tu apa. Sekali lagi objek ialah x. Image ialah fx. Okey, saya teruskan yang B. B ialah fm tambah 1. Satu lagi ialah 3fgp. Okey, kat sini ada 2 ketul, kiri dengan kanan. Okey, suka hati awak nak buat kiri dulu ke kanan dulu, tak kisah. Kalau nak jalan sekaligus pun tak kisah. Okey, dekat sini fx sama dengan 3x 3/4x tolak 1. Awak bayangkan benda ni, x ni ialah m tambah 1. So awak ganti je lah x ni dengan m tambah 1. Saya buat dari sebelah kiri dulu. So berapa awak dapat? 3/x tu ialah m tambah 1 tolak 1. X tu ialah m tambah 1. Itu sebelah kiri. Bagaimana pula dengan sebelah kanan? Okey, sebelah kanan dia bagi dekat awak ialah fgx sama dengan 3/4x kuasa 2 tambah 3. Okey, jadi apa yang awak kena buat ialah sekarang dia ialah P dekat sini. So gantilah dengan P dekat situ. So 3/4P kuasa 2 tambah 3. Cikgu salah bagi tahu lah. Tak pergi syok sendiri pula. Okey, dah dapat. So ganti masuk 3 darab 3 9. 4P kuasa 2 tambah 3. Sini 3. 4M tambah 4 tolak 1. So 3 4M tambah 3 9. 4P kuasa 2 tambah 3. Nampak tak kiri dengan kanan ada per. Jadi settlekan per tu dengan darab silang. Yang penting kita nak ungkapkan M ni dekat depan. Okey, teruskan. So 3 darab 4P kuasa 2 tambah 3. 9 4M tambah 3. Okey, darab 3/6M. 27 12P kuasa 2 tambah 9. So dia nak M dekat sini. Okey, tak apa, M duduk kat belakang dulu pun tak kisah. So 12P kuasa 2 tambah 9 tolak 27 per dengan 36. So berapa M awak dapat? Dia suruh ungkapkan M. So M mesti duduk kat depan. M sama dengan 12P kuasa 2 tolak 18/36. Okey, dekat sini dia boleh simplify. Dia guna sifir 3. Dia guna sifir 3 dekat situ. Kalau awak nak pecah pun boleh. Yang penting M mesti dekat depan. So berapa awak dapat? M sama dengan P per kuasa 2/3 tolak 1/2. So ini jawapannya. Ada soalan nak tanya? Setakat ni. Saya teruskan yang C ataupun tengah duk salin? Okay, it's okay. Nanti saya record. Saya tengah record benda ni. Nanti awak tengok balik lah apa yang kita buat. Okay, seterusnya. Sorry, C. C1. Dia tanya awak GX. C1. Dia tanya awak GX sama dengan berapa?
dekat sini dia ada bagi dekat awak FGX kalau tak silap saya, iaitu 9 4P kuasa 2 tambah 3. Sorry, 4X kuasa 2. 4, sorry. Atas ni dah ada. Okey, atas ni dah ada. So 3 4X kuasa 2 tambah 3. Ini yang dia bagi. Dia nak GX. Ingat balik, dia nak GX, maka kita mesti hapuskan FX. Kita mesti hapuskan FX. Macam mana nak hapuskan FX? Kita kena cari songsangan F. Okey, ada tak FX dekat sini? FX ada. So kita cari satu persatu FX. So FX sama dengan 3 per 4X tolak 1. Kita kena songsangkan F. Okey, macam mana nak songsangkan F? Ingat balik. F songsang sama dengan Y. Fy sama dengan X. Terbalikkan. Kalau Fy, maka 3 per 4Y tolak 1. Sini X, sini mesti X. Kalau sini Y, sini pun Y. Okey, ini persamaan 1, ini persamaan 2. Samakan persamaan 1 dan persamaan 2 untuk jadikan X, Y sebagai perkara rumus. So, berapa awak dapat? X sama dengan 3 4Y tolak 1. Darab silang, 4Y tolak 1 sama dengan 3. So, awak dapat 4XY tolak X sama dengan 3. Kita anggap tadi Y kan? F songsang. So Y lah sebagai perkara rumus kita. So 3 tambah X. Pindah dulu negatif X tu jadi tambah per dengan 4X. Maka dekat sini kita dapat F songsang F sama dengan 3 tambah X per 4X. Okey, kat sini awak kena tulis juga X tak boleh kosong. Kenapa? Ingat balik, ini adalah penyebut bawah tak boleh kosong. 4X tak boleh kosong. Penyebut tak boleh kosong. Kalau dia tanya songsang lah, tak boleh kosong. So syarat ni mesti tulis. Okey, apa yang saya cakap tu, itu yang perkara yang awak kena tahu dalam exam nanti. Jangan ulang lah, tak kisahlah bentuk dia macam mana sekalipun, mesti ingat. Okey, kita patah balik kepada soalan tadi. Kita nak GX, maka kita kena matikan F. Macam mana nak matikan F? Kita songsangkan F. Okey, FGX kat sini. F duduk kat sini. Maka F songsang nak duduk kat mana? F songsang mesti duduk sebelah F. Okey, F songsang. FGX. F songsang awak dapat berapa tadi? 3 tambah FGX per 4FGX. Ni saya guna yang ni. Saya guna yang saya highlight tu. Kalau sini X, sini X, sini X. Sekarang saya punya yang kuning tu ialah yang ni. Semua ni. So awak dah tahu yang FGX tadi tu. So 3 tambah 3 per 4X kuasa 2 tambah 3 per 4 4X kuasa 2 tambah 3 dekat sini. Banyak per dekat sini. Okey, jangan takut. Dah nampak per dekat situ, dah gelabah. Tak mau buat lah. So, 3 per 1 dekat sini. 4X kuasa 2 tambah 3. Macam biasalah. Samakan penyebut. Bawah sini dapat 12. So, 4X kuasa 2 tambah 3. Okey, saya sambung kat sini. Okey, dekat nampak lah. Kalau F songsang, duduk sebelah F. So, kita akan dapat GX balik. So, GX dekat sini. So, 3 ni darab dengan 4X kuasa 2 tambah 3 per 4X kuasa 2 tambah 3. Maksudnya di sini darab silang dengan bawah ni. Darab silang. Per dengan 12 4X kuasa 2 tambah 3. Okey, darab elok. 2X kuasa 2 tambah 9 tambah 3. 4X kuasa 2 tambah 3 per 12 per dengan 4X kuasa 2 tambah 3. A per B bahagi C per D. A per B darab D per C. Sini akan jadi darab, sini akan jadi darab. Sini A, sini B, sini C, sini D. Okay, A kena darab dengan D, B kena darab dengan C. So, A awak berapa? A awak ialah 12X kuasa 2 tambah 12 darab dengan D. D awak ialah 4X kuasa 2 tambah 3. Per dengan BC, sini B, sini C, so 12
4x kuasa 2 tambah 3. Nampak dekat sini? Kita boleh potong. Okay, atas bawah ada boleh potong. So, dapatlah x kuasa 2 tambah 1. Sebab apa? 12 per dengan 12, 12 per dengan 12. So, dapatlah gx dekat sini. Dekat sini lebih kepada algebra lah. Okay, faham betul-betul lah. Ini adalah key point yang selalu pelajar buat. Sedangkan ia adalah basic saja algebra. Okey, sekali lagi A per P bahagi C per D. A per P darab D per C. Sini darab. Sini darab. Ini darab. Yang bawah sekali, ini tengah-tengah. So, kita dah dapat GX dekat situ. Okey, setakat ni okey kah? Okey, 19 orang yang masuk. It's okay, move. Soalan seterusnya. Nanti awak tak faham, awak boleh tanya. Soalan seterusnya iaitu seterusnya maksudnya mesti continuous dengan yang atas. Seterusnya, adakah dia mempunyai fungsi songsang bagi GX tu? Okay, ingat balik, kita dah belajar. Nak tahu dia songsang ke tak ialah kita guna formula Fu Do So. Satu lagi, cari C. Catat benda ni, highlight benda ni. Kalau tak, awak guna sticky notes. Fu mengufuk maksudnya ujian mengufuk. Do maksudnya tidur, garis tu dalam keadaan tidur. So ni maksudnya untuk fungsi songsang. Saya ulang, fu tu ialah mengufuk, ujian garis mengufuk. Garis dia dalam keadaan tidur, dia untuk uji fungsi songsang. Bagaimana pula dengan cari C? Ca ni ialah cancang, ujian garis mencancang. Ri ni ialah garis dia ialah berdiri. Manakala C ni untuk uji dia fungsi atau tidak. Okey, sekarang ni dia sudah tentukan dia ni fungsi songsang ke tidak, maka di sini kita akan guna Fu Do So. So, kita tahu GX sama dengan X kuasa 2 tambah 1. X kuasa 2 kita dah tahu dia mesti kuadratik. So, sini GX, sini X. 1 ni ialah C. Maka graf awak ialah senyum. Mesti guna pembaris, okey? Mesti guna pembaris. Dia mesti simetri kiri dan kanan. Cikgu buat awal lah. So, dekat sini, graf ni namanya GX sama dengan X kuasa 2 tambah 1. Ini ialah paksi pintasan Y iaitu 1. Dia kuadratik. Kenapa kuadratik? Dia ialah X kuasa 2. Okey, nak cari fungsi songsang, maka kita guna Fu Do So. Fu untuk ujian garis mengufuk. Mengufuk garis dia mestilah tidur. Guna pembaris. Okey, Fu Do So dia garis tidur. Maka dekat sini ada 2 titik persilangan. So, dengan menggunakan ujian garis mengufuk, 2 titik persilangan berlaku, maka fungsi songsang tidak wujud. Fungsi songsang wujud kalau ada 1 titik persilangan saja. Sekarang dia ada 2 titik. Okey, selesai yang tu. Okey, untuk garis ni ialah ujian garis mengufuk. Okey, awak kena pandailah lukis graf dekat sini iaitu X kuasa 2 tambah 1. Saya ulang, X kuasa 2 tu ialah kuadratik tambah 1 bermaksud kuadratik awak tu pintas. Untuk pintasan Y awak ialah 1 dekat situ. Okey, selesai soalan 6.